Untuk pengenalan rasuah, menurut kata Abu Bakar yang 2007, rasuah datang daripada bahasa Arab al-rashiwah yang bermaksud sebagai penyambung yang dapat menyampaikan tujuan dengan barang atau harta sogokan. Dalam erti kata lain yang lebih luas, rasuah ini ialah istilah umum yang merangkumi kesalahan jenayah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan pengubahan wang haram. Jadi, dalam kes Zhou Yongkang ini, ianya merupakan antara kes terbesar dalam sejarah China kerana melibatkan seseorang pemimpin tertinggi negara yang pernah memegang kuasa besar dalam sektor keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Baiklah, kita teruskan dengan latar belakang kes Zhou Yongkang. Zhou Yongkang merupakan bekas anggota jawatan kuasa tetap Politburo Parti Komunis China dan antara pemimpin paling berpengaruh di China. Beliau pernah berkhidmat sebagai Menteri Keselamatan Awam dan memegang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan. Pada tahun 2014, beliau telah disiasat atas dakwaan rasuah, salah guna kuasa dan pembocoran rahsia negara. Siasatan mendapati bahawa beliau menerima rasuah bernilai kira-kira 129 juta yuan melalui penyalahgunaan kedudukannya. Dan pada tahun 2015 pula, beliau telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah China. Baiklah, mari kita teruskan dengan kronologi kes Zhou Yongkang. Zhou Yongkang merupakan salah seorang pemimpin paling berpengaruh di China. Beliau pernah berkhidmat sebagai Menteri Keselamatan Awam dari tahun 2002 hingga 2007 sebelum dilantik sebagai anggota jawatan kuasa tetap Politburo Parti Komunis China pada tahun 2007. Jawatan tersebut merupakan antara kedudukan tertinggi dalam struktur pentadbiran China dan memberikannya kuasa yang besar dalam hal ehwal keselamatan serta penguatkuasaan undang-undang negara. Pada Disember 2013, pihak berkuasa China mula menjalankan siasatan terhadap ahli keluarga dan sekutu rapat beliau yang disyaki terlibat dalam aktiviti rasuah. Siasatan ini kemudiannya membawa kepada penyiasatan rasmi terhadap Zhou Yongkang pada Julai 2014. Beliau disiasat atas dakwaan menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa dan membocorkan rahsia negara. Pada Disember 2014, beliau telah dipecat daripada Parti Komunis China selepas hasil siasatan mendapati terdapat bukti yang mencukupi untuk mendakwa beliau di mahkamah. Kes tersebut kemudian telah dibawa ke Mahkamah Perantaraan Tianjin untuk perbicaraan. Pada Mei 2015, perbicaraan telah dijalankan secara tertutup kerana melibatkan isu keselamatan negara dan pembocoran rahsia negara. Akhirnya, pada 11 Jun 2015, Mahkamah mendapati Zhou Yongkang bersalah atas kesalahan menerima rasuah, salah guna kuasa dan membocorkan rahsia negara. Beliau telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua aset peribadinya disita oleh kerajaan China. Faktor yang pertama ialah penyalahgunaan kuasa. Dalam kes Zhou Yongkang, beliau mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam sistem keselamatan dan pentadbiran China. Kedudukan tersebut membolehkan beliau membantu pihak tertentu mendapatkan manfaat perniagaan dan sebagai balasan beliau menerima rasuah. Ini menunjukkan bahawa kuasa yang terlalu besar tanpa kawalan yang mencukupi boleh meningkatkan risiko berlakunya rasuah. Faktor yang kedua ialah kelemahan sistem pengawasan. Aktiviti rasuah yang dilakukan oleh Zhou Yongkang dipercayai berlaku dalam tempoh yang lama sebelum berjaya dikesan oleh pihak berkuasa. Keadaan ini menunjukkan bahawa mekanisme pemantauan dan kawalan terhadap pegawai tinggi kerajaan tidak berfungsi dengan berkesan pada ketika itu. Keadaan ini membuktikan bahawa sistem pemantauan yang lemah boleh menyebabkan salah laku yang berterusan tanpa dikesan. Selain itu, faktor kronisme dan jaringan kepentingan turut menyumbang kepada berlakunya kes ini. Siasatan mendapati bahawa ahli keluarga dan individu yang mempunyai hubungan rapat dengan beliau turut memperoleh manfaat daripada kedudukannya. Perkara ini menunjukkan bahawa hubungan peribadi telah digunakan untuk mendapatkan kelebihan tertentu, sekaligus menjejaskan ketulusan dalam pentadbiran. Faktor ini menunjukkan bagaimana hubungan peribadi boleh mempengaruhi keputusan pentadbiran dan menjejaskan ketulusan. Faktor yang keempat pula ialah kepentingan peribadi dan ketamakan. Walaupun memegang jawatan yang tinggi dan dihormati, Zhou Yongkang masih menyalahgunakan kuasanya untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Sikap yang mengutamakan kepentingan diri berbanding tanggungjawab kepada negara telah mendorong berlakunya amalan rasuah. Walaupun mempunyai kedudukan yang tinggi, keinginan untuk memperoleh keuntungan peribadi tetap menjadi pendorong kepada perlakuan rasuah. Faktor yang terakhir ialah kegagalan mengamalkan nilai integriti. Sebagai seorang pemimpin, beliau sepatutnya menunjukkan sikap amanah, jujur dan bertanggungjawab. Namun begitu, tindakan menerima rasuah dan menyalahgunakan kuasa menunjukkan bahawa nilai integriti tidak diamalkan dengan baik sehingga menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan. Kes ini membuktikan bahawa jawatan yang tinggi tidak menjamin seseorang mempunyai integriti yang tinggi.
Secara keseluruhannya, kes Zo Yong Kang menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa, kelemahan pengawasan, kronisma, kepentingan peribadi dan kegagalan mengamalkan integriti boleh membawa kepada berlakunya rasuah dalam sesebuah organisasi atau pentadbiran. Oleh itu, sistem pemantauan yang berkesan serta pengamalan. Seterusnya, saya akan menerangkan kesalahan pertama yang dilakukan oleh Zo Yong Kang iaitu menerima rasuah. Berdasarkan siasatan dan keputusan Mahkamah China, Zo Yong Kang bersama ahli keluarganya didapati menerima rasuah bernilai kira-kira 129 juta yuan iaitu bersamaan lebih kurang 77 juta ringgit Malaysia. Sebagai balasan kepada rasuah tersebut, beliau menggunakan kedudukannya yang tinggi dalam kerajaan untuk membantu individu dan syarikat tertentu bagi mendapatkan peluang perniagaan, kontrak serta kelebihan dalam urusan kerajaan. Di China, perbuatan ini merupakan satu kesalahan di bawah Criminal Law of the People's Republic of China iaitu kesalahan menerima rasuah oleh pegawai awam atau bribery by state functionaries. Jika kesalahan yang sama berlaku di Malaysia, ia boleh dikaitkan dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, khususnya Seksyen 16(A) yang melibatkan penerimaan suapan dan Seksyen 17(A) yang melibatkan pegawai badan awam menerima suapan. Akibat kesalahan ini, Zo Yong Kang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan segala aset yang diperoleh secara haram turut dirampas oleh kerajaan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kesalahan kedua iaitu salah guna kuasa. Zo Yong Kang didapati menggunakan jawatan dan pengaruh politik yang dimilikinya untuk membantu pihak tertentu mendapatkan keuntungan dan keistimewaan yang tidak sepatutnya. Tindakan beliau telah menyebabkan pihak tertentu memperoleh keuntungan haram yang dianggarkan sebanyak 2.14 bilion yuan. Selain itu, perbuatannya juga menyebabkan kerugian kepada negara yang dianggarkan berjumlah 1.49 bilion yuan. Di China, kesalahan ini tertakluk di bawah Criminal Law of the People's Republic of China yang memperuntukkan kesalahan abuse of power by state functionaries atau penyalahgunaan kuasa oleh pegawai kerajaan. Jika dibandingkan dengan Malaysia, kesalahan yang paling hampir ialah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 iaitu menggunakan jawatan atau kedudukan untuk memperoleh suapan atau memberikan manfaat kepada diri sendiri atau pihak yang berkaitan. Oleh sebab kesalahan ini dianggap sangat serius, Zo Yong Kang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup serta dilucutkan hak politiknya sepanjang hayat. Kesalahan ketiga yang dilakukan oleh Zo Yong Kang ialah membocorkan rahsia negara. Mahkamah mendapati beliau telah membocorkan maklumat dan dokumen rahsia negara kepada pihak yang tidak mempunyai kebenaran untuk mengakses maklumat tersebut. Di China, kesalahan ini melanggar State Secrets Law of the People's Republic of China serta peruntukan dalam Criminal Law of the People's Republic of China yang berkaitan dengan pendedahan rahsia negara. Jika kesalahan yang sama berlaku di Malaysia, ia boleh dikaitkan dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 atau Akta 88. Antara seksyen yang berkaitan ialah Seksyen 8 yang melibatkan komunikasi atau pendedahan rahsia rasmi secara tidak sah dan Seksyen 8A yang melibatkan kegagalan menjaga atau melindungi dokumen rahsia rasmi sehingga menyebabkan maklumat tersebut terdedah kepada pihak yang tidak dibenarkan. Walaupun mahkamah tidak menjatuhkan hukuman berasingan yang diumumkan kepada umum bagi kesalahan ini, ia telah diambil kira bersama kesalahan rasuah dan salah guna kuasa dalam menjatuhkan hukuman keseluruhan terhadap Zo Yong Kang, iaitu penjara seumur hidup. Jadi secara keseluruhannya, Zo Yong Kang didapati bersalah atas 3 kesalahan utama, iaitu menerima rasuah, salah guna kuasa dan membocorkan rahsia negara. Kes ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin tertinggi boleh memberi kesan yang sangat besar kepada negara. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang, integriti serta accountability amat penting bagi memastikan rasuah dapat dibendung dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dapat dikekalkan. Antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah isu rasuah ini ialah yang pertama adalah menghukum pesalah rasuah dengan tegas dan adil. Hukuman yang dikenakan mestilah setimpal dengan kesalahan supaya menjadi pengajaran kepada masyarakat dan menghalang orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Dalam kes Zo Yong Kang ini, walaupun beliau mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan, beliau tetap harus dikenakan hukuman tindakan undang-undang. Jadi kes ini menunjukkan bahawa tiada siapa pun yang kebal daripada undang-undang yang telah ditetapkan oleh setiap negara. Untuk langkah yang kedua ialah melaksanakan undang-undang tanpa prejudis. Undang-undang perlulah dilaksanakan secara adil tanpa mengira pangkat, kedudukan, kaum, agama atau kekayaan seseorang itu sendiri. Dalam kes Zo Yong Kang ini, pihak berkuasa China telah mengambil tindakan terhadap beliau walaupun beliau merupakan antara pegawai tertinggi dalam negara. Jadi tindakan ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan undang-undang perlu dijalankan secara saksama tanpa memberikan layanan istimewa kepada individu yang berkuasa. Jadi dengan langkah yang ketiga ialah mendidik masyarakat tentang keburukan rasuah. Jadi pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk integriti, kejujuran dan tanggungjawab dalam diri
seseorang sejak di usia mereka muda lagi. Oleh itu, pendidikan dan kesedaran awam merupakan langkah penting untuk melahirkan masyarakat yang menolak amalan rasuah itu sendiri. Untuk langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keempat, ialah memastikan dasar yang telus dan accountability. Seseorang individu perlu bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Jadi langkah ini dapat mengurangkan peluang berlakunya penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Dalam kes Zoe Yong Kang, penyalahgunaan kuasa berlaku kerana kurangnya pemantauan dan ketelusan dalam pentadbiran itu sendiri. Oleh itu, kerajaan dan organisasi perlulah memastikan setiap proses dijalankan secara terbuka serta boleh dipertanggungjawabkan. Jadi dengan adanya sistem yang telus dan accountable, risiko rasuah dapat dikurangkan dan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan dapatlah dipertingkatkan. Implikasi dari rasuah Zoe Yong Kang dari aspek individu. Implikasi yang pertama ialah kehilangan kebebasan, jawatan dan juga politik. Zoe Yong Kang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dilucutkan hak politik seumur hidup serta hartanya dirampas selepas didapati bersalah menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa dan membocorkan rahsia negara. Kes ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa dan rasuah boleh menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan serta kedudukan yang dimilikinya. Selain itu, ahli keluarga juga turut menerima kesan undang-undang. Mahkamah mendapati bahawa isteri dan anaknya menerima wang serta harta bernilai kira-kira 129 juta yuan yang berkaitan dengan aktiviti rasuah tersebut. Oleh itu, kesalahan yang dilakukan bukan sahaja memberi kesan kepada pelaku, malah turut melibatkan ahli keluarga dan individu yang mempunyai hubungan rapat dengannya. Implikasi dari aspek organisasi pula. Baiklah, yang pertama, menjejaskan integriti dan kredibiliti organisasi. Sebagai anggota tertinggi Parti Komunis China, pelibatan Zoe Yong Kang dalam rasuah menunjukkan berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam organisasi. Perkara ini telah menjejaskan imej organisasi dan mengurangkan keyakinan terhadap kepimpinan organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah melemahkan sistem tadbir urus organisasi. Kedudukan yang tinggi telah pun digunakan untuk kepentingan peribadi dan kroni, sekaligus menunjukkan kelemahan kawalan serta pemantauan etika dalam organisasi itu. Keadaan ini membuktikan bahawa sistem tadbir urus yang lemah boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa. Okey, selain itu adalah implikasi dari aspek negara pula, iaitu kes ini telah pun menyebabkan kerugian keuangan negara. Menurut keputusan mahkamah, Zoe Yong Kang ini telah pun membantu pihak-pihak tertentu memperoleh keuntungan haram sekitar 2.14 bilion yuan melalui penyalahgunaan kuasa yang dimilikinya. Tindakan tersebut turut menyebabkan kerugian kepada negara sebanyak kira-kira 1.49 bilion yuan. Yang kedua adalah menjejaskan keselamatan negara. Selain itu, kes ini turut menjejaskan keselamatan negara. Zoe Yong Kang didapati membocorkan 5 dokumen yang sangat rahsia dan 1 dokumen rahsia negara kepada individu yang tidak dibenarkan mengakses maklumat tersebut. Tindakan ini boleh mengancam keselamatan dan kepentingan negara kerana maklumat sulit kerajaan telah pun didedahkan kepada pihak yang tidak mempunyai kebenaran. Pengajaran dari kes Zoe Yong Kang. Daripada kes Zoe Yong Kang, terdapat beberapa pengajaran yang kita boleh pelajari. Yang pertama, kepentingan integriti dalam menjalankan tugas. Integriti sangat penting terutamanya bagi seseorang yang memegang jawatan dan tanggungjawab yang besar. Dengan adanya integriti, seseorang akan membuat keputusan yang jujur dan beretika serta tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Yang kedua, penyalahgunaan kuasa boleh membawa akibat yang serius. Dalam kes ini, penyalahgunaan kuasa telah menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat dan akhirnya membawa kepada tindakan undang-undang. Perkara ini menunjukkan bahawa setiap tindakan yang tidak beretika akan mempunyai akibatnya sendiri. Yang ketiga, tiada siapa yang terkecuali daripada undang-undang. Walaupun Zoe Yong Kang merupakan seorang pemimpin yang berpengaruh dan mempunyai kedudukan yang tinggi, beliau tetap dikenakan tindakan undang-undang atas kesalahan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahawa undang-undang perlu ditegakkan secara adil kepada semua orang. Selain itu, nilai amanah dan tanggungjawab perlu diamalkan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan seharian. Apabila seseorang menjalankan tugas dengan amanah, mereka akan lebih bertanggungjawab dan dapat mengelakkan perbuatan yang boleh menjejaskan diri sendiri serta organisasi. Seterusnya, rasuah boleh merosakkan imej organisasi dan negara. Amalan rasuah bukan sahaja memberi kesan kepada individu yang terlibat, malah turut menjejaskan reputasi organisasi dan mengurangkan keyakinan masyarakat terhadap kerajaan serta sistem pentadbiran. Oleh itu, kita perlu menjadikan kes ini sebagai satu pengajaran supaya sentiasa mengamalkan nilai integriti, amanah dan tanggungjawab dalam apa jua tugas yang diberikan.
Sebagai rumusan, kes Zhou Yongkang melibatkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa ketika beliau memegang jawatan penting dalam kerajaan China. Kes ini telah mendapat perhatian dunia kerana melibatkan seorang tokoh politik yang berpengaruh. Selain itu, tindakan tersebut memberi kesan negatif kepada negara dan masyarakat. Kes ini telah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran dan menunjukkan bagaimana rasuah boleh memberi impak yang besar kepada sesebuah negara. Di samping itu, integriti dan ketelusan perlu diamalkan dalam pentadbiran bagi memastikan setiap urusan dijalankan secara adil, jujur dan bebas daripada unsur rasuah. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang yang tegas penting untuk mencegah rasuah. Tindakan yang diambil terhadap individu yang melakukan kesalahan dapat menjadi pengejaran kepada pihak lain supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ini adalah lampiran Zhou Yongkang sebelum beliau dikenakan hukuman dan selepas beliau dikenakan hukuman. Jadi mari kita sama-sama lihat berita yang mengatakan tentang beliau dikenakan hukuman penjara seumur hidup. The rule of law beats the king of law. Zhou Yongkang, once one of the most powerful men in China, will spend the rest of his life in prison. That's the verdict given by a court in the northern city of Tianjin. 被告人周永康 Do you have anything to say in court? 什么要说的？我服从法庭对我的判决。 I agree with the judgment and won't appeal. I recognize that my criminal activities have caused loss to the Communist Party of China. Again, I confess my guilt and feel regretful. 认罪。 The court heard Zhou's case on May the 22nd. The sentencing was given on Thursday. Since the case involved the disclosure of state secrets, Zhou's trial was not open to the public. The 72-year-old was convicted of accepting bribes worth about $21 million and causing more than $200 million in economic loss for the country. Zhou was found guilty of taking advantage of his position to gain huge profits for other senior officials, friends, and family members. He was also charged with the unauthorized release of 6 state secret documents and including 5 extremely confidential documents. Evidence also showed Zhou's wife and son accepted huge bribes worth about $20 million, but without Zhou's knowledge. Until his retirement in 2012, Zhou was a standing member of the top leadership of the Communist Party of China. He's the most senior official targeted since China's crackdown on corruption. Last year, China launched judicial reform pledging to boost the rule of law and give more transparency and justice to the judicial system. During a judicial session earlier this year, the Chinese party vowed to claim Zhou's influence across the government, signaling to all party members that his case should be a, quote, grave lesson for everyone. Zhao Yunjie, CCTV.